Ini adalah rizab minyak seluruh dunia. Maksudnya rizab ni rizab yang telah dikenal pasti dalam tanah tu. Ini adalah pengeluaran minyak, pengeluaran extraction, dan ini adalah penapisan. Jadi berarti ada 3 level lah. Pertama, kita sedut, kita kena ada minyak dulu. Di Malaysia contohnya kita boleh bertahan rizab kita dalam sekitar 12 tahun. Rizab bukan yang PM sebut 2 bulan tu adalah refined minyak yang telah diproses boleh guna. I'm talking about rizab yang mentah ni, minyak crude oil yang dalam tanah tu. Kita ada lebih kurang dalam 2.7 bilion barrel tong. Ui, banyaknya. Tapi kita kena ingat, negara yang paling banyak ni contohnya Saudi dan Venezuela, mereka ada lebih kurang 200 ke 300 ribu bilion tong. Malaysia ni kecil sangat. Tengok yang merah ni kalau nampak lah. Jadi berarti betul kita pengeluar, tetapi jumlahnya sangat kecil. Jadi janganlah kita ingat kita macam Venezuela, macam Saudi. Kita bukan begitu. Pertama, nak keluarkan minyak itu pun perlu keupayaan mengeluarkan minyak. Kena ada teknologi, kena ada pelaburan yang besar. Kemudiannya nak kena proses, kena ada kilang penapisan minyak. Di situ pun ada isu di Malaysia ni. Sebab minyak yang kita keluarkan, selalu orang dengar, minyak bernilai tinggi. Tapi kita tak ada keupayaan untuk menapis minyak kita. Sebab minyak kita tu kualitinya berbeza. Sebahagian besar kilang penapisan yang ada di Malaysia ni memerlukan minyak mentah yang grade-nya lebih rendah. Kaedahnya berbeza. Jadi berarti rakyat kena faham. Betul, Malaysia pengeluar minyak. Tetapi bila come to penggunaan minyak yang kita guna untuk kereta, untuk semua keperluan kilang kita sebagainya, maksudnya minyak yang telah diproses, ditapis, apa yang kita dapat keluarkan dengan apa yang kita guna, sebenarnya kita becoming net importer. Kita import balik.